Ni Jetour. Ni Cherry punya geng. Dia bawa dia punya apa ni, Jetour T1. Ni sekali imbas macam monokok ni. Tak nampak je frame ni. So ni yalah acah-acah ni. Ini kebaikan dia Jetour ni. Dia tunjuk dia punya transmission bisa potong. Ini baru dia cerita. So ni daripada engine basically. Ni. Okay, and then dia ada power transfer ke sini. Kalau kau tengok dekat sini dia ada tu masuk ke depan, dekat sini dia ada differential. Ini untuk ke depan. Ke depan ke belakang? Entah, pasti lah. Lepas tu dia ada satu motor ke belakangnya. Dia ada satu benda. Tapi ada satu benda aku nampak. Kau nampak tak tu? Dia ada synchronizer guys. Macam game manual. Mungkin ni DCT lah. Aku tak nampak dia punya spek kat sini lah. Dia kata hybrid. Memang hybrid lah ni motor. Kat belakang ni tersembunyi sebuah jentera yang in terms of design nampak cun. G700. Dia pakai tayar LT 275. Ini kalau aku nak convert 275 tak silap aku 31 kan? 31 ke 32? Kecil sikit lah dari tayar Pajero aku. Namun aku tengah cari leather frame dia. Nampak macam monokok. Takkan besar-besar macam ni monokok. Sayang. Kan? Tengok tu. Gila babi lah dia punya design interior kan. Tak dapat lah nampak kereta Jepun macam ni.